Hai semua, Assalamualaikum. Okey, sekarang saya berada di Rantau Panjang Kelang. Okey, untuk rumah dekat belakang saya sekarang ni berukuran 24 kali 46 kaki dengan keluasan 888 kaki persegi. Ada 3 bilik dan juga 2 bilik air. Jom saya mulakan. Okey, dekat bahagian depan kita ada bahagian teres. Untuk teres ni berukuran 4 kali 10 kaki. Okey, bila kita masuk, ini adalah bahagian living area. Untuk living area berukuran 16 kaki kali 10 kaki. Seterusnya adalah bahagian bilik nombor 3. Okey, untuk bilik nombor 3 dia berada di bahagian hadapan rumah. Okey, dengan berukuran 10 kali 10 kaki. Kita ada bahagian juga satu aircon free, kipas dengan lampu, tingkap bergrill macam biasa. Baik, dekat bahagian bilik nombor 3 kita ada tandas. Okey, untuk tandas ni 4 kali 6 kaki. Okey, untuk tandas tadi kita ada 2 akses masuk, satu daripada bilik dan juga satu daripada luar. Okey, bahagian seterusnya adalah bahagian dining area dan juga kitchen. Okey, untuk ruangan ni berukuran 24 kali 10 kaki. Okey, dekat bahagian tepi rumah kita ada teres juga. Baik, untuk teres ni berukuran 4 kali 6 kaki. Baik, seterusnya adalah bilik nombor 2. Okey, ini adalah bilik nombor 2 berukuran 10 kali 10 kaki juga. Bilik yang terakhir adalah bilik master. Okey, untuk bilik master dia berada di bahagian dapur. Okey, ini adalah master bedroom. Untuk master bedroom berukuran 12 kali 10 kaki. Okey, dekat dalam master bedroom kita ada toilet master. Ini adalah toilet master yang berukuran 4 kali 6 kaki juga. Dekat bahagian dapur kita ada table top berukuran 10 kaki. Kita ada double sink juga. Normally kita bagi satu sink, tapi ini owner upgrade kepada 2 bowl sink. Okey, so saya tunjukkan ruangan yang terakhir. Okey, sekarang saya berada di bahagian laundry dekat bahagian belakang rumah. So ini berukuran 4 kali 10 kaki juga. Okey, baik, saya rasa itu sahaja untuk review saya pada kali ini. Kepada anda yang nak membina rumah, boleh cari kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @Aham Homes Construction ataupun WhatsApp di nombor itu. Jumpa lagi.